Hello guys, nama saya Hadif. Dan nama saya Izaz. Weh Izaz, tengok poster tu. Lah. Perkemahan pengangkat perdana. Aktiviti memasak. Jom. Kami pergi ke TF untuk membeli barang-barang untuk memasak. Tif, kita nak beli barang apa dulu Kita beli buah naga lah. Oh, okey. Okey, ni tak elok. Ni tak elok. Ni elok. Yang tu elok. Okey, ambil lagi satu lah. Tak elok. Elok. Hadif, kita nak beli ikan apa Kejap. Saya tengok. Ni bukan dia. Bukan dia. Itu dia. Ikan siakap. Saya ambil. Beratnya nak ambil. Betul ke? Hadif, kita pilih jagung pula. Okey, baik. Hadif, kita nak jagung yang ni ke jagung yang Yang ni? ni lah. Oh, baik. Okey, jom. Buah naga kita dah ada. Okey. Ikan kita dah ada. Okey. Jagung pun kita dah ada. Okey. Apa lagi Yang tu je kan? Ya, yang tu je. Weh Izaz, hari ni kita nak masak apa Sekejap saya fikir. Saya tahu. Tugas pertama saya adalah meletakkan mentega dan garam di atas ikan. Tugas pertama saya adalah mengupas jagung dan meletakkan mentega dan garam di atas jagung. Seterusnya, saya memotong buah naga seperti bentuk ladu. Mula-mula saya meletakkan jagung di sini. Selepas itu, saya meletakkan ikan di tepi jagung. Kita kena kipas bara api ni supaya tak padam. Ikan dah masak lah. Jom kita keluar ke isi ikan. Jom. Hadif, tengok ikan ni. Macam sedap kan? Jom makan. Jom. Zah, saya lapar ni. Sabar. Saya tolong cedokkan nasi untuk kamu. Sebelum makan, kita kena baca doa. Bismillah. Hadif, jom kita makan. Jom. Wih, Hadif, sedap kan nasi ni? Sedap. Hadif, saya nak minum air kelapa. Awak nak tak? Tak apalah, saya nak buat naga. Sedapnya air kelapa. Hadif, saya nak satu buah naga boleh tak? Boleh. Terima kasih. Sama. Wih, Hadif, manisnya buah naga ni kan? Sedap, manis. Hadif, jom makan jagung. Jom. Wih, Hadif, berlumbuk kan jagung ni kan?
Betul lah. Berlemak. Alhamdulillah. Goreng apa ni? Tak ada apa-apa, cikgu.